Okay guys, kita akan bergerak ke Terengganu bersama dengan tim rider-rider daripada KB SAS. Ni adalah trip yang paling jauh lah aku pernah join. Ni trip paling jauh lah aku pernah join ni. Paling jauh ni. Kental ke tak kental ni hari ni. Okay. Tak lipat. Geng-geng tak lipat ni. Ni lipat lah ni. Okay, geng-geng tak lipat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Briefing sikit. Ya, briefing sikit share. Briefing. Kita bagusan dari Kemazam jugalah Boleh? Okey. Kemazam. Next station di Petrol Gambang. Kalau Muazzam nak isi minyak dulu lah. Share. Betul. Kita pergi pertandingan, kita tak kena puas lah. Masih kampung, nak elak. Kalau kita masih kampung. Oh, kampung. Okey, boleh mana? Boleh sekarang boleh. Checkpoint pertama guys. Checkpoint pertama guys. Kita baru sampai dekat Shell Muazzam. Shell Muazzam Aku nak berhenti nanti di mana? Aku nak pakai semua dia. Ada dah tu. Yang ni jadi. Bagi yang sikit tu pun mana? Tinggi sangat. Jadi kata betul apa tu? Air tak ada Aku ingat kawan salam awak tadi. Awak masanya relax lagi awak dah standby dah. Standby apa? Awak kena balik makan nasi tu. Awak dah relax dah. Awak salam Razi relax lagi ya. Mana ni dah ready dah mana. Dah Sampai awak dah ada. Awak kena faham, kawan pergi kali ni motor orang ready, beg orang ready, kawan bawa je. Aduh. Okey jom. Ada stiker ke? Ada. Kat Ada. Ajam. gambar tu mana kan? Betul gambar. Betul gambar. Pulau gambar. Kamu mana? Pulau gambar tu. Belah kiri. Kau kata bosan tu kata. Apa lah laju sapu je. Nasib baik doktor bawa helak. Kalau doktor bawa bersis dia tu lagi bosan. Okey jom gerak. Kita target sampai pukul apa? Pukul 7 kat Baka. Kita ikut Pukul 6. Pukul 7 sampai kat Baka. Ikut lain. Pukul 6 kat Baka. Pukul 6 dekat Terengganu lah. Kat mana ya? Pukul 7 kat Baka. Pukul 7 kat Baka. Pukul 6 dekat Terengganu. Jabuk lah. Jadi sebayar RNR Kuantan. Bayar RNR Kuantan RNR Kuantan. Okay guys, kita bergerak ke RNR Gambang Kuantan. Let's go. Ini berhenti isi minyak pada yang motor-motor yang dah kehabisan minyak, tambah minyak. Kita tak hidup kita pakai niat Ini trip aku paling jauh guys. Sebelum ni ride takat sejam 2 jam je. Yang ini paling jauh. Hari ni mungkin makan masa sampai di 2 jam tak. Kita dah habiskan masa kira 40 minit. Ada lebih kurang 4 jam lagi sampai ke Kota Terengganu. Kami datang. Era.
dengar lagu Wing tu. Jati. Jauh lagi ke? Ha? Dah kira patah balik. Tapi nak patah balik sempat lagi. Tempat lagi. Ha? Kalau nak patah balik ke Rompit. Kalau nak patah balik ke Rompit sempat lagi. Jauh lagi ya? Patah balik dengan pergi satu jauh patah balik. Okey. Kita berhenti di Petron Gambang. Masih jauh. Masih jauh. Suku. Berapa? Baru suku. Baru suku perjalanan. Ya. Masih jauh. Apa ni? Pasing ya. Sekejap pasing ya. Pasir ada Tengok pasing. Dia semayang kat sini, semayang kat sini. Dia semayang apa? Kalau naik tinggi dah berasing, apa semayang pasir? Sekali Rasanya ada tempat semayang? Ada besar. Oh, itu sikit lah. Oh, kat bawah oh. Okey, go berasing. Pasir lah senang. Pasing sekali ya. Sekali berhenti. Rasanya berapa minit? Atau berhenti blok ke pakai isi minyak. Pasing. Perasing. Pasir. Saya aku dah je masuk. Dah je masuk. Aku 2 kali masuk. Tahu doktor ke? Hujan nak kata. Ada betul tu. Ha? Hujan nak kata. Tak. Ada mana? Sini hujan, sana mungkin tak. Hujan. Ada mana je? Ha? Mana. Kamu dekat tu. Tadi kata mula kata Kuantan ni. Mesej. Let's go. Tak ada dah. Habis lah Balan. Jom. So next station kita akan berhenti di Perasing guys. Kita akan masuk highway lah.
Yeay. Apa bilang kau? Ya. Ya, tengok ni. Ikut macam mana ni? Tak lah. Berhenti-berhenti je. Aku tengok ikut kamera. Ha? Saya nak Motor je pun nak ikut je. Ni dah. Dah ada kata pergi ya. 200 cc ya. Itu sisi. Baik tu sisi dengan kawan. Kita nak lagi kau hati kau. Ya. Makan apa? Order sini eh? Nasi lemak ayam satu. Terima kasih. Pada set tujuan sekaligus membagikan lawan mereka pada akhir. Botolnya dah pun. Tadi nasi lemak satu. Ya saya. Nasi lemak ayam. Nak tambah telur goreng tak? Bagus. Apa yang apa? Makan dulu lah guys. Ini. Lawak lah tak. Ducati punya ni Anti slip. Anti slip. Ada sleep. Selengau bagi lah. Selengau bagi lah. Kat dalam. Okay guys, kita dah sampai di R&R Parker. Berehat sebentar di sini. Minyak dulu guys.
stay sejam lagi eh. Jauh depan tu. Dekat gua. Tadi dapat sejam. Kalau tinggal sejam. Betul tadi kata tadi tu dekat sejam. Kau kan tak sampai. Dekat jauh. Sudah ambil saya. Belasan sikit. Belasan. Alhamdulillah. Pergi. Tersedar. Buang lah. Buang ngelah lah. LC lepas ni motor lain. Lepas ni kita ambil ke sini pula. Oh. Kembali dengan dum. Kami memang tak kenal ni ya. Lalu dia mana? Boleh dia habit. Dia motor kecil pun ada. Helap. Boleh apa? Dia main visor. Okay guys, ni adalah checkpoint kita yang terakhir untuk berhenti. So selepas ni kita akan direct pergi mana ni Jack kita ni? Kita akan pergi tu, keluar exit tol Gemuruh. Lepas tu pergi minum-minum dan kita balik ke homestay. Sekarang jam pukul 8.21. Oh, dia buka lah. Yang ni senang tolak Rakam saya sekejap je, lepas tu aku buka. Tadi try rakam tak jadi tadi. Ni rakam pula.
Okey guys, kita dah sampai dekat exit apa ni? Gemuruh. Gemuruh jiwa. Tu dia. Exit Gemuruh. Oh, marah Z800 Takut tinggal Z80 Sampai di Tol Gemuruh. Ya. Perjalanan yang cukup. Berapa kita tolak ni? Baik pakai sweater. 2.5 tak? Z8. Z8. Naik bukit turun bukit. Naik bukit turun bukit, akhirnya sampai. Betul, siapa dah tu? Kenapa? Minyak habis. Minyak habis. Okey. Pakai ni, sarung tangan Abang LD tu. MLD tu. Betul. Yang kental pasti sampai. Terbaik. Baik. Alhamdulillah. Sampai ke Tol Gemuruh. Ya. Alhamdulillah. Ini dia. Hancur. Buah kita. Ni bawah kita. Geram punggung. Letih. Letih betul, letih. Letih Geram betul. punggung. Ha, letih. Guys, kita teruskan perjalanan lagi ke Kuala Terengganu. Lebih kurang 15 km je lagi. Let's go. Kita ke mana? Ke kanan kiri? Kita ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ada Roblox guys. Okay guys, kita berhenti dulu. Berhenti di kedai sup belut. Masing-masing semua dah kelaparan lah. Masalah pakai dulu. Lapar ke bulan? Kita buat laporan. Polis trafik. Mana boleh trafik? Boleh trafik. Janji atas highway tak segitu banyak. Tapi sejuk tu atas highway tadi. Aku tak ada dulu. Talik taik. Sulu tarik buku dong. Gambar tu. Yes, sampai juga. Okey, drone. Okey, tengok atas drone. Ya, akhirnya kita sampai guys di Kuala Terengganu. Sampai kat homestay. Awak betul homestay ni. Boleh kita rumah dia kan. Nah ni payah nak pergi Joker ni. Nuka tu. Payah ni pakai jalan sekali ni. Habis jalan di bawah. Jalan batu jalan polisi. Ada yang rumput tak ada.
Oi, jemput makan mereka. Ya Allah, nasi dagang ni atas apa? Atas tu. Yang tunjuk ni, label ni ada ni. Semula. Nasi dagang atas tu ni, nampak? Kita dah hantar runner dah untuk pergi awal. Dia ambil minta plastik dia je. Dah habis. Dia hantar dia ada, tak tunggu lagi. Padi. Nah. Oi, sedap lah. Ni acar dia ni. Telur. Pulut dah. Habis, pulut dah. Habis. Pulut dia. Ada. Ayo jika pergi air mau. Tengah bas boleh Naik RM2 tu ya. Itu ongkok. Apa murah? Selamat. Tengok menari tak? Tengok menari Linang. Di Zora jangan lupa singgah. Jangan lupa singgah. Oh. Oh. Masuk dalam lima ni.
Okay guys, sekarang kita ni berada di seberang Takir. Kita nak naik tu apa? Bot penambang. Ha tu. Ya tu kot. Pasar Payang di seberang. Ya, kita nak pergi Pasar Payang dekat seberang sana. So kita kena naik bot penambang di sana. Let's go. RM80 satu bot. Satu bot. Tapi dia yang bawa orang dropbridge sama-sama tu semua kan. Jadi kita akan ke Payang. Mantap. Kalau straight gitu je RM2 lah. Kemudian ke Payang balik sekarang bayar biasa RM2 kok. Oh, Dia RM40 untuk ada je dulu. Kalau nak ambil package yang betul-betul kan. Kalau nak naik biasa biasa lah. kita nak naik boat dah guys. Kita nak naik boat dah. Let's go. Mana kita? Mana kita? Ronda. Okay guys, kita akan apa ni? Tengok drawbridge daripada dalam air lah. Daripada laut ni. Okay, boleh ambil gambar kat situ Boleh ambil gambar kat situ. Sedang menuju Masjid Kista guys. Masjid Kista. Pulau tu masjid apa? Ni Masjid Kista. Pulau tu masjid apa Siapa yang tahu tolong komen sikit. Kita dah sampai Pasar Payang.
Oh. Wih. Wih. Sampai belakang tu kaki. Okay, sekarang ni kita tengah bincang ni. Kopi Nissan. Kat mana? Okey, gini. Je. Cari Dekat dulu. pintu depan sana. Cari keluar. Sudah saya cakap. Jom. Cari keluar tower. Ha? Orang Terengganu tahu tak? Tak tahu juga. Tinggal batu Nissan je lah. Kita mencari kopi Nissan guys. Nissan ke Nissan? Boleh. Pergi tadi kita naik boat, balik ni kita naik apa? Apa lah? Naik Grab. Sebab nak aircon. Padah. Ada dulu meh. Dia nak cari dulu, aku takut tak ada orang. Brown. Mana brown? Tak mati tepek panas. Kita tengah tunggu Grab guys. Tadi kita datang naik boat. Kita balik naik Grab lah. Lagi sampai. Dua brown. Oh, kereta dia dah sampai lah. Kereta kita tak sampai lagi. Alah. Dia kira dua orang. Wih, sejuk lah. Azab. Bandar ni kena hati ni tu. Jangan tengok mana ada nama. Pustan naik Grab. Lumayan tu. Ya. Dulu pepok putu mayam. Dekat JB lah dia panggil Putu Mayam. Lalu kat dalam taman-taman. Okay, jadi. Selera Tok Mi. Kita singgah dekat tapak festival Teluk Ketapang sikit guys. Kita tengok kat sini apa yang ada. Okay guys, petang ni kita pergi pantai mana? Pantai Batu Buruk. Katanya. Tak tahulah sampai mana ni. Okay. Let's go.
sekarang ni sedang menghala ke pantai Batu Puruk. Terengganu memang best lah. Ini landmark tanda Batu Burung. Kalau kita datang ke sini, inilah kita tengok ini kita, oh ni Batu Burung. Sejak dulu Sejak dulu lebih 30 tahun dah. Lebih 30 tahun Memang A lah ni. Anak dara comel-comel belaka. Landmark sejak 30 tahun dulu. Okay, jom kita pergi minum dekat mana ni? Coffee shop. Tengok Papa Zola malah ni. Ya, aku dah tengok lah Papa Zola tu. Tak jadi Papa Zola. Dah ada tengok. Datuk, malam ni plan kita. Malam ni planning kita balik rumah, solat isyak maghrib, pergi minum air buah gelas besar, kita cari nasi lemak bawah rok. Bawah rok. Okey, ni lock ni. Ni lock. Ni lock Jalan dengan geng ni Teti hidup. Teti hidup. Tapi Memang nak jadi. Tapi yang paling confirm tidur confirm. Pelang Joki belakang ni. Power lah pelang ni. Orang lama nak tengok ni. Okey, kita menuju ke drawbridge sekejap, ambil gambar. Sebab pakai daripada jet jom be. Jet. Handphone Samsung nama lawa. Kita berhenti kat sini jap, ambil gambar dengan ni drawbridge. Cantik malam-malam. Jam gerak je. Cantik. Amin lah. Itu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Aku kita beri. Lama malu. Kesedap. Kamu tahu ada yang tu? Dia tutup putih ke sakit. Tutup aku. Dia timbul sikit. Kalau ada cahaya dia tak ada. Dia
Macam mana program kita? Ke tu. Gelas air besar. Gelas air besar. Tapi rumah kita dah lah. Siapa dulu? Bukit apa nama? Baru bila passion. Gelas air besar Top Bank. Baru bila Macam nama minyak rambut. Okey, kita berhenti dahulu dekat air buah gelas besar Bukit Tok Beng. Kita kehadiran ni legend Kevisas Oh. abang saya yang saya saja. Adik-adik. Okay guys, kita makan melasam malam ni. Sedap lah melasam ni. Gelas besar, air buah gelas besar dekat Tok Beng. Tok Beng Air gelas, air buah gelas bapok. Air buah gelas bapok. Bapok. Bapok bukan bapuk. Bapok. Bapok. Okay guys, kita ride Ukhuah hari ni. Wakar Tembesu Wakar Tembesu tak? Oh, KB Wakar Tembesu pun hari ni. Tapi semuanya asal Kevisas lah. Kita nak pergi calon ni, calon pengetua sekolah teknik. Kita nak pergi rumah Balan. Kita nak pergi rumah Balan Lang adik. Okey, kita dah sampai ni, rumah Balan. Ya, ini adalah lawatan Ukhuah. Oh, terang. Parking dalam, parking dalam. Assalamualaikum. Inilah dia Balan kita. Balan okey Alhamdulillah sihat. Sihat. Calon apa? Calon pengetua sekolah teknik tadi. Dah buat lagi. Siap panggil rumah. Let's go. Balan dulu duduk di Kevisas. Oh, lama. Dekat 15 tahun dah dia rasanya. Oh, ni room stay Balan Orang kalau datang ni apa? Seberang Takir Seberang Takir boleh ambil homestay Balan Room stay, bukan homestay, room stay. Berapa harga ni? 130. 130 macam ni. Yo, bestnya. Tu lah. Murah ni, murah. Ya Allah. Ada peti ais. Ada zat lagi. Tidak orang Tak kau jangan tiga. Bang awak. Tapi saya ni tak tidur. Pukul 3 pagi waktu sembang di situ. Dia buat shift. Buat si ha. Makan. Kena record Kaita pun dulu Kevisas juga. Ya. Cuma tak sempat beli motor je time tu. Kalau duduk lama sikit rasanya join kita orang lah.
Pagi ni guys, kita makan dekat nasi dagang asli Terengganu, Mok Teh. Nasi dagang Mok Teh. Ni dia nasi dagang Mok Teh. Macam mana nasi dagang ni? Oh sedap nasi kabu. Nasi kabu, nasi dagang nasi kabu. Kena selera. Kena dengan selera Boleh mari. Alright. Nasi dagang, nasi kerabu Mok Teh ni dia bertentangan dengan KV Wakaf Tembusu. Jadi ramai sahabat kita daripada KV Wakaf Tembusu yang datang daripada sekolah teknik pun ada datang sekejap kan. Kita nak gerak ambil gambar dekat KV Wakaf Tembusu, lepas tu kita shoot balik ke Rompin. Nasi kerabu Mak Teh Simpang 4 antara Isni dan Maidemo terbaik setakat ni. Mantap. Okay, kita berhenti dekat KV Wakaf Tembusu sekejap. Kita ambil gambar dulu dekat sini sebagai tanda kita hadir. Okay guys, terima kasih. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Okay bang. Terima kasih banyak Okay. Jumpa lagi. Sama lagi. Tak boleh.